Okey geng, Assalamualaikum. Tu dia yang ditunggu-tunggu. Hari ni kita akan bongkarkan lebih kurang 999 tau. Kita akan bongkarkan si pencuri, okey, si pencuri cam, tapi kita namakan dia si pencuri cam sopan. Sopan tu sebab ada sebab-sebab dia lagi kita tunjuk. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada video, sebab sehari hujung ni akan ada video yang si pencuri sopan ni lah. Sebelum tu kita terangkan detail sikit. Adalah isu-isu kopi, isu-isu apa-apa yang saya nak jelaskan kat hampa. Okey noh. Jadi cam ni dia sebenarnya sama je. 1 sampai 5 ni ataupun yang EFI ke, yang Y16 ke, yang NVX ke apa, sebenarnya design dia sama je dekat kotak dia. Okey, pertama kali saya nak tunjukkan hampa. Sekarang ni kita dah tak ada dah kita punya hologram tu. Jadi kalau hampa nak beli cam EXR, hampa pastikan ada logo Red Leo kat sini. EXR ni memang ada lama dah. EXR logo Red Leo kat sini, dan kat belakang ni ada tulisan, nampak? Kat celah-celah bendera ni ada ESR. Okey. Jadinya kalau kata ada hampa beli cam tu, kedai tu bagi cam yang tak ada yang ciri-ciri saya tunjuk tadi, itu adalah kopi. Macam hologram tu kita dah tak buat dah. Sebab sistem hologram yang hampa nak scan, hampa nak masuk login tu, dia dah tak boleh dah, dia dah hang dah. Sebab saya dah buat hologram ni lebih kurang 400 ke 500 ribu keping dah. So sistem dia dah tak boleh support dah. Dan saya pun tak buat dah. Sebab apa? Satu lagi, nak pelekat hologram tu sebulan lah. Untuk cam saja saya jual lebih kurang lah. Kadang-kadang 7,000 biji, kadang-kadang 8,000 biji. Kalau paling sakan sangat saya, dia pergi kepada 10,000 biji. Jadi bila 10,000 biji untuk cam saja, untuk saya pelekat hologram tu, memang saya perlukan staff beberapa orang. Kos saya lagi, kos maintenance website tu lagi. Jadi agak tinggilah tu untuk cam saja. Sebelum ni kita pelekat dekat cam, injector, ECU dan macam-macam lagi lah, carburetor lah, macam-macam kan. Jadi sekarang kita dah tak buat lah hologram. Tapi kita akan update sentiasa lah. Apa perubahan-perubahan kotak yang terbaru, saya akan update kat hampa. Buat masalah ni, untuk logo Red Leo ni sebenarnya dah 2 tahun dah saya pakai dekat kotak cam. Dan yang EXR belakang kat bendera ni pun saya rasa dah 4 tahun dah. So tak ada isu andai kata kedai tu bagi tahu kat hampa, kata ni stok lama. Yang EXR bagi tahu tu yang stok baru, bukan, dia memang tipu lah. Okey, jadi apa yang cerita si pencuri cam sopan ni? Okey, situasi dia macam ni. Kebanyakannya pemain-pemain yang hebat-hebat buat motor ni, ataupun pemain-pemain yang banyak main drag lah, main sukan pemotoran ni, race ni, dia pun takkan percaya yang mana EXR menggunakan cam yang sama. Macam mana saya jual ni, saya buka kotak, macam tu saya pakai, dia pun takkan percaya. Kebanyakannya, walaupun saya tak katalah semua, tapi 99% akan kata saya punya cam mesti special. Apa-apa kategori yang saya masuk tu pun, dia akan kata cam saya mesti lain daripada yang saya jual. Sebenarnya tak. Memang cam yang sama. Okey, cerita dia macam ni. Setiap kali saya nak race motor, macam ni lah. Saya akan buka kotak. Macam ni, macam mana saya tunjuk ni. Saya akan buka kotak. Kita akan potong dia. Kita akan potong macam ni. Potong macam ni. Okey, ambil cam keluar. Ambil cam keluar. Okey, macam ni lah saya akan pakai. Saya akan pakai macam ni lah. Tanpa ubah apa-apa. Tanpa gosok walaupun sekeping petah, tanpa gosok kat mana-mana pun, tak pernah berlaku di kedai saya, pemain saya pergi gosok cam, tak pernah. Tak kisahlah kategori NVX ke, kategori Y ke, kategori Legenda ke, kategori LC ke, apa segala yang saya pernah main, saya tak pernah edit cam dekat kedai saya. Bermaksud dia cam apa yang kita jual ni, yang tu lah saya pakai dekat race. Kalau motor tu pakai EXR3, EXR3 lah saya pakai. Kalau motor tu EXR4, EXR4 lah. Kalau motor tu EXR5, EXR5 lah. Cuma motor yang baru ni tu, yang sesuai dengan dia adalah EXR4. Sebab kita pun tak jet tinggi, size valve kita pun dah cukup. Saya pakai macam ni, sebiji macam ni. Okey, bila mana berlakunya masa inspection tu, si pencuri sopan ni ada kat sebelah tu. Dia pun duk tengok-tengok, dia kata, pakai cam apa? Saya kata EXR4 lah. Oh, gosok lah. Saya kata, tak. PMP. Takkanlah PMP, dia kata. Ya Allah, saya kata, saya nak bohong untuk apa? Tapi saya faham lah, situasi tu tak boleh, tak semua orang akan percaya. Saya faham keadaan dia tu. Tak, macam takkan dia pakai EXR4 boleh laju macam tu, contoh kan. Kita faham keadaan dia, tapi saya menjelaskan, kata betul saya tak tipu. Saya tak tipu, saya kata. Kalau tak percaya, aku buka, ambil cam yang dekat head tu. Dia kata, betul kau nak bagi? Saya kata, loh, pasal apa lah saya tak boleh bagi? Dekat kedai saya ada beribu biji lagi. Benda yang sama. Bukannya saya kena balik pergi gosok ke apa semua pula. Tak payahlah. Saya bagi kat dia baru, yang kat motor. Saya balik, saya buka kotak, saya pasang balik. Saya run balik, saya akan dapat power yang sama. Saya kalau pergi race pun, saya akan dapat time yang sama. Contoh dia, macam tu lah. Jadi saya tak ada masalah untuk bagi dia kat yang motor. Saya buka di motor tu bagi kat dia. Jadi hampa boleh tengok video tu. Video tu masa inspection, masa kita inspection motor tu lah. Dia ada kat sebelah saya. Dan
suasana tu dia agak bising. So hampa kena volume tu kuat sikit lah. Pasal saya cakap masa tu dia terlampau bising. Adalah dengar suara tapi kena sound tu kuat sikit. Jadi saya faham memang ramai orang tak percaya yang kita menggunakan cam mana yang kita jual ni tanpa edit, tanpa gosok, tanpa apa-apa. Ramai orang tak percaya dan saya buktikan kepada si pencuri sopan tadi. Hang balik, hang ambil cam tu, hang pergi masuk kat motor hang dial tengok. Dapat data apa dan hang beli satu ES4 yang baru, hang masuk ataupun mungkin kat kedai hang dah ada ES4 yang hang pernah try, hang dial kedua-dua hang tengok data apa keluar. Sebiji macam mana saya jual. 100%. Bukan 100% lah, 1000%. Apa yang saya jual, itu yang saya pakai tanpa edit pun. Jadi kita tunggu nanti dia check nanti. Mungkin dia akan buat video pula kat sana. Kita tengok sama-sama nantilah. Jom kita layan dulu video si pencuri sopan ni. Okay. Masa inspection tu kita tengok. Memang keadaan tu. Kita bagi kat dia. Apa semua. Dan hampa boleh tengok. Dah hampa pun. Dengar-dengar saya update kata. Pencuri hampa hantam dia. Sampai dia PM saya. Woi ni saya dah kena hantam ni. Dah kena kau-kau. Kita dah ada. Lawak-lawak je. Mereka dia salah faham kan. Biasalah bila kita sebut kita pencuri tu. Semua orang duk ingat curi sungguh-sungguh lah. Padahal bukan hampa tak nampak. Saya senyum-senyum je masa saya cakap pencuri tu. Okey. Harap benda ni clear. Hampa layan video ni sampai habis. Ngam. Okey, ini motor yang buat 59 tadi. Kecil mai. Dia macam saya syok nak main tengok. Okey. Cam ni kita pakai ES4. Kita abang ada kata cam buka kotak. Pasal tu dia tak jaya. Dia kata dia nak ambil. Okey, kita bagi kat dia. Hari ni kita buka cam ES4. Motor yang dapat 59 tadi bagi kat kecil free. Kecil balik dah tengok. Ya, betul tak sama ES4? Buka kotak. Okey kan. Balik kecil cek tengok. Betul ES4 ori memang padu. Okey. Apa kena beli? Kita berani bagi kat kecil. Buka kotak, koyak plastik, tembok angin sikit, pasang terus. Tanpa ada gosok-gosok. Kita pun nak bagi kecil cun juga lepas ni. Orang akan kata kita gosok, tak apa, kita bagi mereka. Bagi free, hit tak boleh bagi. Cam boleh bagi. Aduh. Okey, kita dah buka dah, ada kat tangan kecil dah. Okey, kecil ah. Selamat maju je ya. Ambil cam satu. Ambil cam balik, diet balik jangan pakai dia, diet terus. Diet terus. Diet tengok sama dah kayak sampai ori. Boleh ah. Cam 5.9 kita bagi free kat kecil. Dapat cam. Lepak-lepak boleh cam. Siapa yang main cam dia tahu kita ada gosok, tak ada gosok. Okey. Kau tak masuk ni. Macam mana kita buka kotak macam tu lah kita pakai. Gosok-gosok.